Okay, alright. Sekarang kita nak pergi pada practicality tentang bagaimana nak menggunakan WhatsApp API dan unofficial pada high level. Inilah kelebihan high level. Sistem yang mana dalam ni kita boleh guna dua-duanya, WhatsApp API dan high level. Dan official. Dan kenapa kita boleh guna dua-dua dan kenapa kena dua-dua? Of course, salah satunya kita nak lebih ada flexibility dan penjimatan lah. Jadi ada setengah-setengah dipanggil brand ataupun company, dia nak blasting guna API tapi apa-apa reply dan sebagainya menggunakan unofficial sebab dah tentunya lebih jimat dan kita boleh capture database lah. Okay, jadi persoalannya adalah macam mana kita nak ada kedua-duanya. Pertama sekali, kalau kita gunakan WhatsApp, kita gunakan high level, kita akan pergi pada bahagian setting tadi tu. Kalau saya klik pada setting ni, okay, bawah tadi, dan kita akan nampak WhatsApp. WhatsApp yang ada ni adalah WhatsApp dipanggil API. Ni adalah merujuk pada WhatsApp API sebab by default sistem dalam ni kita memang hanya menggunakan API sahaja. Kita tak gunakan unofficial sistem high level ni. Jadi kalau tengok dekat sini nombor dah di-connect, sudah ada nombor yang ada kat dalam ni. So kalau tak ada, maknanya kena bayar $50 kena bayar sebab itu adalah dipanggil bayaran untuk connection antara Meta dengan high level lah. Memang ada cost setiap bulan. Jadi macam mana kita nak buat adalah kalau katalah kita dah dipanggil bayar $50 tu, kita akan dapat paparan ni, kita boleh connectkan nombor. Cuma nanti bila kita connect ni kita ada pilihan nak pakai coexistent yang boleh ada di phone ataupun ada orang yang dia tak nak dipanggil nombor tu connect kat phone pun, hanya di sistem saja sebab dia nak gunakan nombor ni untuk tujuan broadcast saja. Jadi nanti dia nak linkkan dengan unofficial. Nanti saya tunjuk macam mana maksud saya link dengan official. Okay, jadi dipendekkan cerita, katakanlah kita dah daftar API ni, kita boleh create template lah kat dalam ni. So sistem dalam mana-mana WhatsApp API di dunia ni pun dia kena ada prosedur dia. Yang pertama kita kena create copywriting template yang kita nak blasting dulu. Jadi kita kena pilih lah utility ke marketing. Okay. Jadi untuk video sebelum ni saya tak terangkan beza. Bezanya mudah saja. Apa-apa benda yang ada call to action suruh orang beli, itu adalah marketing. Utility adalah benda lebih kepada message follow up. Dia lebih murah lah. Contohnya semalam dah hadir kita punya sesi terapis di klinik kita. Contohnya itu adalah utility. Okay, jadi apa jadi kalau kita buat ayat dalam ni, ayat marketing tapi kita pilih utility sebab ada orang dia rasa bijak lah langkah tu kan, nak jimat. Jawapannya nanti bila kita buat ayat promo, dekat dalam sistem ni ataupun sistem Facebook ni dia dah pandai tau. Dia auto tukar kategori tu daripada utility jadi marketing. Jadi macam ni lah kalau utility punya message. Ni maknanya apa, dia dah aktif, dah boleh guna. So kita dah boleh guna untuk kita buat blasting. Jadi untuk flow ni apa? Flow ni actually nanti kita boleh belajar lebih dalam lah. Tapi pendek ceritanya saya nak fahamkan konsep WhatsApp API ni dulu. Dan nanti kita pergi unofficial. Okay, so kalau katalah kita nak buat blasting, kita just pergi pada contact. Okay. Jadi macam tadi nombor account ni basically kita dah ada WhatsApp API lah. So kita boleh pilih record ni, nak 127 pun boleh. Pergi kat contact. Dan kita terus boleh buat WhatsApp. Okay, now saya nak tunjukkan. Ni nombor lah basically sebab tadi saya dah daftar. Tengok template ni dia ada pilihan, nampak tak? Jadi kalau dia tak aktif, tak ada pilihan lah. So dah ada contohnya macam ni kan. So kita boleh buatlah nama kan. Kita buat test. Tekan confirm, dia terus blast. Ke 100 lebih ni nombor yang ada. Jadi itu WhatsApp API lah. Dia memang very simple and straightforward. Okay, jadi macam saya bagi tahu kat dalam ni kita ada dipanggil WhatsApp unofficial. Okay, WhatsApp unofficial ni sebenarnya saya kena bagi tahu terus terang, dia adalah modified system. Dia daripada third party. Kalau tengok dekat button ni, saya ada dipanggil button WA Lunatek ni. Ni adalah third party plugin dia. So plugin ni tak datang sekali, memang kita kena beli berasingan. Dan dia bukan daripada high level. Dia memang orang lain yang buat benda ni untuk modify. Ibarat kalau kita bayangkan kita beli kereta Satria, kita modify sketing. Sketing tu tak datang daripada Proton, dia datang daripada kilang-kilang OEM. Sama juga, software pun sama. App level ni, apa yang dia buat basically adalah dia menggantikan SMS punya fungsi kepada WhatsApp. Apa maksud dia?
Okay, dekat dalam ni sebenarnya dia ada fungsi SMS tau. Dalam high level ni kita boleh blast SMS lah sebenarnya. Tapi oleh kerana SMS ni macam kita tak berapa gunakan sangat. Jadi that's why kita gunakanlah fungsi SMS ni, kita gantikan dengan WhatsApp unofficial. Jadi ini adalah asalnya lah lead connector. Jadi kalau untuk app level ni bila kita dah daftar, ni adalah account dia lah. Daftar dia $49. Okay, kalau kita ambil satu account, ambil yang ni je, dapat 5 device lah kita boleh connect. Tapi sebenarnya boleh sampai 10 device tapi kena contact support je. Support dia mana nak contact, support dia nanti kalau kita daftar, kita akan ada access benda ni. Ni kena daftar dululah. Jadi kita contact support ni, kita WhatsApp je, nanti dia akan minta boleh upgradekan kita. Okay, untuk dipanggil what we call that 5 jadi 10 lah. Jadi $49 untuk 10 device bagi saya sangat berbaloi lah sebenarnya. Sangat berbaloi, murah lah sebenarnya untuk 10 device lah. Kalau sikit memang tak nampak ni lah. Jadi basically kita bila setting tu, okay, by the way app level ni boleh contact dengan admin kami. Kalau kata nak setting, make sure anda beli dulu app level ni, dan bila dah beli nanti anda contact admin kami, cakap kami nak set up, nak minta tolong set up kan untuk app level ataupun unofficial ni lah. Jadi ni semua kami akan buat lah. Cuma nak tunjuk kat belakang tabir, kalau kata kita tukar SMS tu daripada lead connector asalnya, ni untuk tujuan SMS lah, kita juga di WhatsApp lah. So kita dah tak ada SMS punya fungsi. Sebab sekarang ni pun SMS tak banyak orang buka kan. Better kita guna WhatsApp je lah. Okay, jadi ni adalah dipanggil Lumina Tag ni, account yang kita dah set up, dipanggil app level dia lah. So dia akan ada button ni. So kalau tak ada, kena beli dulu. Setup tu boleh minta team kami set up kan. Tapi akan ada benda ni. Bila dah ada benda ni, kerja kita dah mudah dah. Hanya perlu connectkan number. Ni boleh add device lah, connectkan number kan. Jadi nak connect number ni mudah je. Kita klik dekat sini, katakanlah kita create. Okay. Nasihat saya on je lah benda ni, tak ada rugi apa pun. Scan dekat dalam kita punya WhatsApp. Kalau kita buka WhatsApp kan kita ada 3 titik boleh link device kan. Biasa yang tahulah, senang je kan. Kita link kan, save change, dan automatically kita dah boleh connect dengan dipanggil kita punya WhatsApp. Jadi now sekarang ni apa magic dia? Sebelum saya tunjuk magic tu dulu, saya pergi sikit pasal WhatsApp unofficial ni lah. Boleh tak kalau kita nak guna unofficial ni untuk blast? Jawapannya boleh, tapi saya cakap dia ada risiko kan. Nanti saya tunjuk sekejap lagi. Cuma sebelum saya pergi pada magic WhatsApp unofficial ni dan digabungkan dengan API yang boleh blasting ni, kejap lagi saya akan tunjuk magic tu. Saya just nak go through sikit lah unofficial ni. Jadi unofficial ni basically bila kita langgan app level ni, kita akan boleh connect 10 device. Jadi kelebihan dia yang orang tak tahu, dalam ni sebenarnya dia dah ada AI chatbot. So sebenarnya kita tak perlu langgan AI chatbot kat luar. Kita boleh pakai kat dalam ni je. Cuma kita kena masuk API key kan. Saya tak ada contoh API key ni. Nanti saya tunjukkan contoh. Okay, jadi kita boleh prompt chatbot tu kat dalam ni. Tapi sebenarnya tak susah pun. Kalau kata nak buat, tak pandai, tak tahu, tak reti. Kalau kita pergi beli app level ni, by the way boleh daftar dulu free trial tanpa kat kredit 5 hari. Okay, kita basically boleh pergi ke bahagian tutorial ni lah. So tutorial ni dia dah tunjuk dah cara step by step macam mana kita nak dipanggil gunakan AI untuk respon, macam mana nak set up dia, dan contact lah, app levelnya support dia sangat bagus lah. Dia pakai WhatsApp laju dia reply. Okay, jadi kita boleh gunakan AI kat dalam dia. AI dalam ni agak power lah sebenarnya. Bagi saya agak power. Dia boleh baca voice. Okay, tadi saya tak nak lah lebih pada tutorial app level ni. Nanti boleh jumpa dengan admin dia lah. Okay, cuma macam saya bagi tahu kat sini boleh blasting tak? Kalau nak buat juga, contoh kita ni nak jugalah WhatsApp free, boleh je blasting. Cuma bila kita pilih, tadi kita pilih WhatsApp bulk kan. Ini kita pilih send SMS. Okay, send SMS ni kita boleh nampak je SMS, tapi sebenarnya kita gunakan dipanggil apa ke bendanya, WhatsApp je. Jadi kita type lah copywriting kita kat dalam ni. Okay, dan kita boleh attach lah gambar ke, file ke, apa ke yang kita nak attach. Dan kita boleh buat sending. Cuma sending ni saya buat pakai drip mode.
Okay, so kita buatlah drip mode ni kan. Apa action ni just rename je lah kan. Dan kita boleh buat start bila. Bash ni kita hantar mungkin 1 dulu, lepas tu repeat. Ni cadangan saya lah Kalau nak buat blasting, pakailah 3 minit. Lepas tu kita boleh buat lah blasting tu timing dia bila sampai bila supaya dia tak hantar luar waktu tengah-tengah pagi lah. Okay, jadi kita boleh buat drip mode. Benda ni dipanggil fungsi drip mode. Sebab WhatsApp unofficial ni memang kalau blast macam WhatsApp API, tekan satu kali hantar terus, memang kena ban lah. Jadi kita kena buat dipanggil drip. Drip ni maksudnya kita kena hantar satu mesej, tunggu 3 minit. Hantar satu mesej, tunggu 3 minit. Nak elak kena ban. Okay, jadi overall kalau dekat omnichannel ni pun selalu ramai orang sangkut kat bahagian blasting dengan omnichannel lah. Sebab dia kata PIC yang jual high level ni kata boleh pantau WhatsApp kan. Boleh. Cuma jangan keliru bila kita nak tengok WhatsApp ni, memandangkan kita dah modify sistem ni, dia jangan tengok WhatsApp, kena tengok SMS. SMS maksudnya apa? Merujuk pada WhatsApp unofficial. Tapi kalau kata kita pergi API, dia akan merujuk pada WhatsApp API lah. Jadi kita kena mula ubah bahasa kita ni. SMS adalah WhatsApp unofficial sebab kita dah modify sistem ni. Okay. Alright, now sekarang saya nak tunjuk magic. Apa magic dia? Okay, magic dia boleh buat macam ni tau. Basically kita boleh main dengan automation sebenarnya. Okay. Jadi automation ni apa pula? Okay, automation ni mana-mana software sales and marketing yang bagus, dia mesti kena ada fungsi automation. So automation ni adalah fungsi dia kita nak setkan dipanggil automasi lah. Contoh, biasa kita dengar kan orang kata blast WhatsApp API ataupun blast WhatsApp. Lepas tu ataupun lepas dia order satu-satu barang, kita nak dia dapat message follow up. Semua tu dalam automation. Okay, automasi. Nanti saya tunjuk lebih detail akan faham. Okay, now sebenarnya automation ni dia banyak sangat lah benda boleh buat sebenarnya. Tapi saya nak fokus pada WhatsApp API, WhatsApp unofficial ni dulu. Sebenarnya kalau anda nak gunakan macam-macam lah. Orang isi borang, anda nak dia dapat message. Orang isi borang, anda nak dia ada dalam pipeline. Pipeline ni pun benda lain juga. Tapi kita tak nak fokus lah dalam tutorial ni kan. Setengah orang dia nak buat macam ni lah. Unprocess, lepas tu leads tu punya status. Jadi dia boleh create automation, nanti lead tu keluar. Jadi team boleh pantau lah. Leads tu dah beli ke, belum beli ke kan. Okay, tapi kita nak fokus yang API dan unofficial lah. Dia pergi pada start from scratch. Okay, tapi tadi pun actually kalau kita create, bila kita buat new workflow, dia ada template tau, kita boleh pilih. Cuma saya suka guna scratch ni untuk kita faham asas dan fundamental lah. Okay, now untuk kita pergi pada sikit pasal automation ni lah asas dalam automation ni dua benda je, trigger dan juga action. Jadi trigger ni apa? Pencetus. Kan, pencetus. Okay, jadi contohnya apa yang kita boleh buat kan adalah ni kalau kita nak gabungkan use case dia ni, kita nak blast pakai API tapi lepas tu unofficial punya message yang akan reply. Jadi contohlah kita boleh blast contohnya promo tukar tayar baru sempena raya. Contohnya kan. Kita pun blasting. Biasalah kita blasting kan. Itu kita pakai API. Lepas tu tiba-tiba bila ada ayat kan selalu kita akan cakap kalau minat komen nak. Jadi bila dia komen nak dekat WhatsApp API yang kita blast tu, kita nak nombor satu lagi yang unofficial tu hantar dekat dia. Contohnya by the way tadi ada reply nak kan. Kita boleh buat macam tu. Jadi macam mana nak buat? Cara dia adalah kita buat trigger ni dulu, customer reply. Okay, customer reply ni merujuk kepada kita pergi dekat sini. Okay, kita pergi pada tengok ni, reply channel. Okay, reply channel ni apa? Kita merujuk pada reply WhatsApp. By the way, kita boleh buat automation ni reply pada semua benda TikTok boleh, apa pun boleh, tapi tak apalah. Kita pergi pada WhatsApp. Jadi kita buat contohnya content phrase tu nak. Kan bila kita buat blasting tadi, kita boleh buat kalau siapa yang berminat komen nak. Ataupun dia klik button tu ada nak punya perkataan kan. Bila dia reply je nak, kan, automatically automation ni trigger. Ini yang magic dia tu. Kita boleh buat bila dah dipanggil reply, so kita boleh tambah SMS. Ingat tak saya cakap? Function SMS dah tak ada, kita pakai WhatsApp unofficial sebab kita dah connect dengan app level. Jadi kita boleh hantar contohnya
Hai, tapi dia akan pakai nombor lain. Memang tak pakai nombor sama lah. Jadi selalunya memang kalau tanya dengan saya lah, saya sendiri pun tak berapa galakkan pakai coexistence. Saya galakkan pakai WhatsApp API biasa je tanpa connect dengan mana nombor. Dan saya jadikan WhatsApp API ni memang nombor untuk blasting je. Tapi unofficial ni akan jadi dipanggil Allah selamat. Nombor yang kita akan guna untuk conversation normal je lah, tak guna untuk blasting. Dia selamat nombor kita. Jadi kat dalam ni pun kita boleh letak lah, hi, kita nak letak apa attachment ni, gambar ke, video ke, kita letak lah kan. Jadi bila kita letak, contohnya macam ni, dia akan buat macam ni lah. Contoh nombor 011 ni, dia akan reply nak ataupun dia klik button. Kita boleh buat kat template WhatsApp API tu kan. Sekali je kita hantar, dan lepas tu WhatsApp unofficial yang akan take over untuk hantar. Jadi selalu ada orang, dia ada banyak team sale tau. Okay, jadi team sale tu, dia nak dipanggil buat contoh macam kes ni saya andaikan saya ada dua nombor lah. Nombor WhatsApp API satu, WhatsApp unofficial satu. So, dua nombor je. Tapi setengah orang dia ada API satu, unofficial dia ada banyak team sale dia. Macam mana dia nak buat? Macam mana nak buat? Okay, tapi tak apa. For now, faham dengan ni dulu. By the way, jangan lupa publish dan save. Jadi, automation ni berjalan. Nanti test lah. Okay, now. Berbalik-balik pada kalau kita ada ramai team, macam mana kita nak buat? Okay, kalau ada ramai team, pertama sekali adalah kita kena create dipanggil staff ID kita dulu. Jadi kita kena create staff ID. Okay, staff ID ni dia jadi macam ni. So sekarang ni kita ada staff ID ni lah. Kita boleh create lah seberapa banyak staff ID yang kita nak. Okay, by the way kalau ada limitation ID punya staff nak create ni, contact support lah. InsyaAllah kita bantu untuk upgrade for free saja. Okay, so kita create dan kita masukkanlah email kita punya team whatsoever. Okay, role permission ni actually dia lebih advance lah. Kita boleh decide lah nak dia nampak fungsi apa, tak nampak fungsi apa kan. Tapi pendek ceritanya kena create ID dulu. So create ID. Tapi bila kita create ID, kena ingat tau, belum lagi kita connectkan dengan nombor WhatsApp. Jadi that's why kita kena pergi dekat sini. Okay, kan. Jadi kalau kita ada team, kita create lagi team. Tadi kita create berapa? 5 user ada 5 number. Create lagi device ni lagi 5. Okay, jadi bila dah create, setiap seorang boleh connect lah. Kat sini yang penting, tadi sebenarnya ada benda ni saya tak tunjuk sebab kita tak go through lagi. Kat sini kita nak assign pada user ID mana. Contoh ni kita dah assign nombor ni pada user ID ni. So kita buatlah nama dia bagi congruent lah. Congruent ni sama. Tadi Afiq Aimi, kita buat Afiq contohnya kan. Jadi dia dah assignkan user ID ni dengan nombor ni. Jadi kalau connect, kita dah tahulah kan, Afiq ni dia dah assign dengan user ID. Okay, now apa kaitan dia dengan tadi tu? Dan kita balik-balik pada automation tadi. Okay, jadi automation tadi kita cari balik mana automation dia. Right, saya rasa yang ni. Okay, kalau tak yang ni, sebab kita tak rename, kena rename. Okay, kena rename. Okay, now sekarang ni kat mana benda yang kita boleh buat? Kalau contohlah ada orang dia nak buat banyak team sale, kan, sebab nombor blasting satu tapi nombor team sale banyak, kan. Macam tadi saya buat contoh dia hanya ada satu nombor je, kita anggap kita seorang team sale. Tapi kalau kita ada banyak team sale, macam mana kita nak buat? Okay, so yang ni lah yang betulnya. Yang ini bukan, ni bukan. Okay, alright, so ini. So apa yang kita perlu buat senang saja adalah kita assign. Okay, kita assign user. Okay, assign user ni kita boleh pilih Afiq Aimi, Khairul Mizran. Okay, ini yang menarik dia. Kita boleh buat rotator. Contoh, orang yang reply nak pertama, team sale A dapat. Orang yang reply nak kedua, team sale B dapat. Orang yang reply ketiga, team sale C dapat. Kita boleh buat rotator. Jadi, ingat kita dah create user ID tadi tu. So, dia dah link dengan nombor WhatsApp. So, dia memang akan rotate. Jadi, kat rotate ni, kita boleh pilih. Kita nak rotate equally. Equally ni sama ada lah. Kan? Jadi, saya suka pakai uneven. Uneven ni actually bukanlah uneven ni, maksudnya kita boleh buat lah. Contohnya ni nisbah 2. Maksudnya Afiq Aimi ni dapat lead lebih sikit lah berbanding dengan Khaizul. Jadi kita boleh save action. Dah, tu je. So boleh rotate, dan setiap rotate tu akan hantar copywriting high ni, tapi akan dihantar daripada nombor user yang berbeza-beza. Faham tak? Sebab kita dah link kan tadi kan. Ingat balik tadi kita dah link kan kat sini kan, setiap nombor ni ada user ID yang berbeza-beza. Jadi dah settle kerja kita. Okay, tu saja penerangan berkaitan magic di dalam
unofficial dan official.